سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فأحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marilah sama-sama kita mulakan dan memuliakan pengajian kitab Waja'at Sakratul Maut bil Haq ini dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وبنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Sadaqallahul Aliyul Azim. Yang saya muliakan barisan ahli jawatan kuasa, pengurusan, pentadbiran serta pengimarahan Madrasah Perwira Indah, Taman Perwira Indah Gombak Selangor Darul Ihsan, yang saya hormati lagi saya segani barisan tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para asatizah yang hadir pada pagi yang barakah ini, dan tidak lupa kepada seluruh warga jemaah di kalangan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat
tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita melafazkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi peluang kepada kita untuk bangkit hidup sehari lagi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangkit dan bangunnya kita pada pagi ini adalah di atas kurniaan Allah, di mana berapa ramai kalau kita perhatikan pagi ini yang meninggal dalam tidurnya, ramai tuan-tuan. Kita bersyukur pagi ini kita dapat bangun untuk meneruskan kehidupan. Sebab tu ada satu cerita, seorang lelaki itu ditawarkan dengan duit sebanyak 2 juta ringgit, kan? Dia kata nak tak 2 juta ringgit? Dia kata nak. Tapi syaratnya pagi esok kamu tak boleh tak boleh bangun pagi. Mana kata kamu takkan bangun pagi lagi dah. Dapat 2 juta ringgit, pagi esok tak boleh bangun. Jadi mana nak dapat 2 juta ringgit ke ataupun dapat bangun pagi esok? Dia kata saya tak nak 2 juta ringgit, baik saya nak bangun pagi esok. Jadi selama ni tuan-tuan, kalau kita bangun, dapat bangun daripada tidur, seumpama lebih lagi daripada 2 juta ringgit. Mungkin lebih daripada nilai 2 juta, bahkan mungkin bilion ataupun trilion. Kenapa? Kerana ada orang yang sanggup melepaskan jutaan ringgit hanya semata-mata nak bangun pagi. Maka orang yang tak bersyukur dengan dapat bangun pagi ni adalah orang yang tak sedar akan erti nikmat dapat bangun pagi. Masya Allah. Sebab itu ketika mana kita bangun pagi, Nabi ajarkan dengan satu doa khusus. Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Kenapa kembalikan pujian itu kepada Allah? Sebab Allah sahaja yang maha mampu untuk menghidupkan. Manusia tak mampu nak hidupkan kita. Makhluk lain tak mampu nak hidupkan kita. Allah sahaja yang mampu untuk bagi kita kehidupan. Allazi ahyana ba'dama amatana. Selepas kami mati sementara waktu, wa ilaihin nusyur. Dan sesungguhnya kami ni semua ni, kita ni semua ni, semuanya akan kembali kepada dia. Masa dipanggil kembali tu bila? Wallahu a'lam, tak tahu. Kan? Kita cuma tahu tarikh lahir kita, kita tak tahu tarikh mati kita. Kita cuma tahu tempat kita punya lahir, kat mana, hospital mana. Tempat mati kita pun kita tak tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Maka asbab kita dapat bangun pagi ni tuan-tuan, kita bersyukurlah kepada Allah yang beri kita peluang untuk dapat hidup sehari lagi. Kerana hakikat kehidupan ini sering silih berganti dengan kematian. Hari-hari kita menghadapi kematian. Kalau kita tak ingat lagi kepada Tuhan, bermakna orang itu tak nampak betapa besarnya jurang kehidupan kita ini dengan tergelincirnya dalam kematian. Sebab apa? Sepanjang kita hidup, tak pernah lagi kita tinggalkan kematian yang selalu kita alaminya pada setiap malam. Apa dia? Kematian kecil. Itulah tidur kita. Hari-hari kita akan tidur. Dan kata ulama tafsir, tidur ni terbagi kepada dua. Antaranya Imam Ibn Katsir, dia kata al-wafatan, tidur itu ada dua, iaitu maka tidur yang pertama dipanggil kematian kecil. Itulah tidur kita. Setiap malam kita mati tuan-tuan. Sebab tu bangkit daripada tidur tadi tu, kita bangun dengan baca doa, ya Allah, segala puji bagimu. Terima kasih segala puji bagimu ya Allah, dapat bagi kami hidup lagi. Sebab sedang kita tidur malam tadi, kita mati. Kan? Siapa yang tahu dia buat apa waktu tidur? Tak ada siapa yang boleh tahu. Siapa yang boleh kawal diri dia waktu dia tidur? Tak ada siapa pun yang boleh kawal. Semuanya diserahkan 100% kepada Allah. Kalau masuklah dalam telinga tu samut, semua takdir Allah. Masuk telinga dalam samut pun dah sakit telinga, bangun pagi tuan-tuan, kita dah tak boleh nak buat kerja. Sebab apa? Dia main dalam gegandang telinga tu kan. Tak boleh kita nak duduk selesa. Itu bau seekor semut yang halui.
belum lagi masuknya sakaratul maut. Dalam tubuh badan kita nak rasa untuk ditarik keluar roh kita. Lebih dahsyat daripada itu sakitnya. Allahu Akbar. Maka pagi ni kita bersyukur dan beruntung dapat hidup. Lebih-lebih lagi dapat sampai. Walaupun hampir sampai, tapi belum betul-betul sampai. Kan? Sebab kita diumumkan semalam oleh penyimpan Moho Besar Diraja, Malaysia ni puasa hari Ahad. Kalau di Indonesia dah puasa orang. Ala kulli hal, kita berharap hari ini Allah bagi kita kemampuan, peluang untuk kita meneruskan lagi baki sehari bulan Syaban, dan besok insya-Allah awal Ramadan, 1 Ramadan dapat sama-sama kita sambut dalam keadaan penuh kesyukuran, penuh kehinaan, penuh kerendahan hati, kerana bulan yang datang ni bulan yang akan mendidik kita seumpama ibu dan ayah kita mendidik kita. Bulan inilah satu-satunya bulan yang padanya begitu banyak peristiwa-peristiwa yang hebat yang berlaku dalamnya. Antara peristiwa yang berlaku dalamnya apa dia, tuan-tuan? Penurunan Al-Quran itu sendirian. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran. Bahkan pada bulan Ramadan juga dipilihnya ada malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Dan kalau kita tengok maksud sebenar apakah Ramadan ini, dia berkait dapat dengan kepenghuluan ataupun sistem kerajaan. Kerajaan yang sebenar adalah berlaku pada bulan Ramadan. Apa dia? Kepenghuluan di mana dalam banyak-banyak bulan yang paling yang menjadi raja bagi segala bulan, penghulu bagi segala bulan adalah bulan Ramadan. Digelar sebagai Sayyidul Syuhur. Dan dalam bulan Ramadan itu diturunkan Ramadan itu pada satu-satunya penghulu bagi segala umat, iaitu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Umat Nabi dulu mana ada orang sambut bulan Ramadan? Cuma sambut ibadah yang tertua sahaja, ibadah puasa, kan? Tapi dia tak nama puasa tu dalam bulan Ramadan. Tak ada, bulan Ramadan ni baru lagi. Ramadan ni baru lagi di apa? Yang baru lagi diletakkan dalam kalender Hijri, kalender Islam, kan? Atas asbab nama apa Ramadan tu panas yang melampau. Sebab datangnya bulan ini ketika itu musim yang panas. Maka Ramadan ni cabaran. Allah pilih bulan Ramadan ni musim waktu kemarau, habis perang. Maka diharamkan pada bulan Ramadan ni untuk berperang, untuk merampas harta perang dan sebagainya. Maka Ramadan ni pula penuh dengan keterikan musim panas. Orang tak berani nak keluar, orang tak sanggup nak keluar kerana cuaca yang begitu panas. Maka dipilih Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penghulu bagi segala bulan. Untuk apa? Diturunkan bagi umat yang tahan dan sabar dengan banyak ujian dan mihnah, iaitu penghulu bagi segala umat, umat baginda Nabi Muhammad. Kita lah. Kita ni walaupun umat yang terakhir yang hidup di kehidupan dunia ni akhir sekali, tapi kedudukan keistimewaan kita nanti di padang mahsyar, ketika nak dihitungnya, nak dikiranya amalan Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh, kita diminta untuk menjadi pengadil. Dan akhirnya kita dapat peluang untuk dihitung amalan kita yang terawal. Masya Allah. Kemudian kepenghuluan yang berikutnya adalah ketika mana bulan Ramadan ini diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran itu penghulu bagi segala kitab. Allah SWT pilih nak turunkan Al-Quran itu, dia pilih pada penghulu bagi segala bulan. Sebab yang nak diturunkan ini, kitab ni bukan sebarang kitab. Adalah kitab bagi segala kitab, iaitu penghulu bagi segala kitab 4. Siapa kitab yang dipanggil The Last Testament, yang sempurna penulisan, penurunan ayatnya tersusun, adalah kitab Al-Quran. Bahkan penghulu segala kitab ini, Al-Quran ini terpelihara sehingga sekarang. Nak tengok
Zabur, Taurat, Injil yang terdahulu masih dah banyak. Ada wujud, ada lagi kitab tu. Tetapi tengok je lah, semua dah banyak penyelewengan, dah banyak pengubah suaian, tidak kekal terpelihara. Maka Al-Quran adalah penghulu bagi segala kitab. Bermakna penghulu bagi segala ilmu ada dalam Al-Quran. Barang siapa yang menguasai Al-Quran, maka dia akan menguasai ilmu yang ada dalam kehidupan ini. Dia mengetahui segala hakikat yang berlaku di mana nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kata Nabi, kata Allah SWT dalam surah Yusuf, kamilah yang menulis dan menyusun kisah-kisah yang terdahulu yang diberikan, diiktiraf sebagai sebaik-baik kisah. Dalam Al-Quran lah sebaik-baik kisah diceritakan. Kisah Nabi-Nabi terdahulu. Bukan sekadar Nabi-Nabi sahaja kisahnya. Kisah Luqman, lelaki biasa. Yang bukan Nabi, bukan wali. Bukan juga sahabat. Orang biasa pun ada kisah hebatnya dibuatkan dalam Al-Quran. Bahkan bukan sekadar orang biasa. Kisah isteri para pemimpin yang zalim, yang dimasukkan ke dalam syurga Allah kerana ketaatan, kesabaran dia kepada suami dia tadi tu pun diceritakan dalam Al-Quran. Banyak cerita-cerita Al-Quran. Maka diberi sebagai penghulu bagi segala kitab. Untuk diturunkan penghulu sebagai kitab, dipilih dalam bulan Ramadan. Dan nak turunnya kitab tadi tu dalam bulan Ramadan, dipilih pula. Dalam bulan Ramadan itu penghulu bagi segala hari-hari. Hari Jumaat. Dan ketika mana diturunkan, kata ulama, hari Jumaat itu, berlakunya pada malam itu adalah penghulu bagi segala malam, iaitu malam Lailatul Qadar. Kepenghuluan bagi segala malam, tidak ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Turun Al-Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, kan? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam 1000 bulan itu sebaik daripada lebih baik daripada 1000 bulan. Dan inna anzalna itu apa? Di ulama tafsirkan turunnya pada bulan Ramadan dalam keadaan yang mulianya Al-Quran ini dipilih sebagai tempat turunnya dalam bulan Ramadan dan akhirnya menjadi malam yang diturunkan Al-Quran yang menjadi penghulu tadi. Maka dia jadi malam bagi lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Sebab itu kita tunggu malam tu nanti tuan-tuan. Jangan tunggu sekadar kita jangan kita lepaskan peluang nak mendapatkan malam Lailatul Qadar ni. Jangan sekadar 10 malam terakhir. Malam yang awal ni kita dah kena pulun dah tarawih. Sebab boleh jadi, kan, boleh jadi tiba-tiba jatuhnya Lailatul Qadar itu Allah katalah tahun ni. Boleh jadi kehendak Allah, semua itu atas kehendak Allah. Dia nak jatuhkan malam Lailatul Qadar tahun ini pada awal Ramadan, boleh jadi. Sebab itu 30 hari itu dirahsiakan bilakah tarikh, bilakah waktu tepatnya turun malam Lailatul Qadar. Itu hak milik Allah. Hak milik mutlak Allah nak letakkan pada waktu bila. Dan pada tempat yang berbeza. Kalau kita tengok Malaysia ni, kita puasa, orang lain tengah tidur lagi kan. Kita dah tidur, orang lain puasa. Jadi malam itu tak sama. Ada tempat malam yang siang. Ada pula kita bila kita siang, tempat orang lain dah malam. Maka malam itu dipilih oleh Allah. Jangan kita fikir macam mana malam tu orang lain tak dapat lah. Tak. Semua itu dipilih oleh Allah SWT. Dan diturunkan kepada siapa? Kepada penghulu bagi segala rasul, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulianya Al-Quran tu, turun bulan Ramadan sehingga menjadikan malam tadi penghulu bagi segala malam. Dan diturunkan pula kepada penghulu bagi segala rasul. Dan nak diturunkan penghulu bagi segala rasul tadi tu, dia datang pula, diutuskan pula utusan malaikat. Yang mana malaikat yang mengutus itu penghulu bagi segala malaikat, iaitu malaikat Jibril. Yang datang daripada raja bagi segala raja, dialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi mulia tak?
keberadaan salah satu daripada apa yang kita sambut ini, iaitu Ramadan. Kan? Ramadan antara bulan yang mulia yang perlu kita pelihara dan kita kena jaga. Sebab apa? Sebab kepenghuluan berada di situ. Bahkan sebelum kita nak sambut Ramadan tu, sebelum nak sambut Ramadan tu, siapa yang nak kena umumkan? Penyimpan moho besar di raja-raja. Jadi raja-raja nak kena berkumpul, nak umumkan datangnya bulan raja bagi segala bulan. Allahu Akbar. Kita tengok tuan-tuan, kalau bab masalah monolain yang melibatkan hukum hakam dalam negeri, kan? Bab lain, raja, sultan negeri, ketua bagi negeri tersebut, dia tak peduli pun negeri lain. Contoh senang cerita mas kahwin lah. Mas kahwin negeri Selangor beza dengan Negeri Sembilan, kan? Dia beza kat situ sebab atas ketua, atas sultannya. Selangor 300. Kalau Johor berapa ringgit dia, kan? Melaka lain, Kelantan lagi lah. Ikutlah nak bagi berapa, kan? Tu yang boleh jatuh sampai 1,000 ikut. Disebut dalam mahar tadi tu berbeza. Bab mas kahwin pun berbeza. Bab bukan sekadar bab mas kahwin, bab waktu solat pun berbeza, khilaf, kan? Tak sepakat. Setiap negeri dalam Malaysia ni tak sepakat. Sebab tu buka puasa berbeza-beza. Selangor belum berbuka lagi, Johor dah berbuka lah, kan? Sebab dia dia yang paling cepat. Dia kalau ikut dari segi cuaca, dari segi waktu malam tu, waktu dia tu azan dia cepat. Maghrib dia awal, kan? Kita maghrib 7.30 lebih kurang, dia 7.16 dah maghrib lah. Jadi dia buka puasa cepat. Yang paling lambat siapa? Paling lambat Perlis lah, kan? Tapi tengok juga, bergantung juga kepada waktu. Nak beritahu apa? Berbeza. Khilaf mahar, mas kahwin berbeza. Tapi dalam bab nak mengisytiharkan bulan Ramadan, jatuhnya satu Ramadan, semua raja-raja dalam negeri tadi sepakat. Nak menyambut raja bagi segala raja, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Semua raja tersepakat. Akur nak ikut kaedah mana? Nak ikut kaedah takwim hijri ke? Nak ikut ru'yah hilal, kan? Ru'yah hilal tak nampak lagi kadang-kadang, tapi semalam nampak, kan? Memang nampak lagi anak bulan Syaban tu. Jadi memang baki sehari. Lepas tu baru tak nampak, baru masuk anak bulan Ramadan, kan? Jadi ala kulli hal, begitulah peluang kita dapat hidup di sehari lagi di bulan Syaban ni. Maka peluang ini jangan kita sia-siakan pula dengan kita berehat, tanpa kita isi ruang antara subuh ni. Seperti biasa, pengajian kita teruskan di Ahad minggu pertama. InsyaAllah pengajian kitab Sakaratul Maut yang telah kita berhenti pada muka surat 5, kita sambung ayat yang berikutnya, surah Al-An'am ayat 61-62, dan ayat-ayat berikutnya, serta kalam pengisian isi yang ada pada muka surat yang berikutnya. Tanpa melengahkan masa, kita perhatikan tuan-tuan kitab Wajaat Sakaratul Maut bil Haq, kan? Mampukah, bersediakah kita menghadapinya? Muka surat 5 pada perenggan yang keempat, di mana kita nak tengok terjemahan surah Al-An'am ayat 61-62 yang seperti mana saya bacakan pada awal tadi, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala al-musannif rahimahullahu taala anhu nafa'a bihi fi 'ulumihi fid darain insyaallah. Sehingga kata pengarang, apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, dia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Kemudian mereka yakni hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa kerajaan, penguasa mereka sebenarnya. Ketahuilah bahawa segala hukum pada hari itu adalah kepunyaannya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Ini dalil nak bagi tahu apa, tuan-tuan? Nak bagi tahunya bahawasanya orang yang baik akan didatangi malaikat
malaikat itu tidak akan pernah melalaikan tanggungjawab dia. Kemudian dia akan kembali kepada Allah untuk diredai kepada Allah. Kan? Hal ini seperti mana yang saya dah bicarakan sebelum ini, ada disebut dalam satu hadis yang mana baginda Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana baginda Nabi kata apa? Ketika mana seorang itu dah mati, habis je keluar roh daripada jasad, ketika itu dia kena perhatikan bahawasanya mayat yang dah keluar daripada roh, daripada jasad itu, dia berkata-kata kepada jenazah, dia berkata-kata kepada jasad yang dia tinggalkan. Berdasarkan hadis tadilah, yang hadis riwayat Ibnu Majah, hadis panjang, kita tengok apa kata Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, al-mayyitu tahdurul malaikah, kata Nabi. Orang yang dah mati tadi tu, iaitu mayat. Mayat ni dah tak ada roh, tuan-tuan. Kan? Mayat yang dah tak ada roh, bermakna roh telah keluar. Tahdurul malaikah, dihadiri para malaikat, kata Nabi. Seorang mayat tu, bila keluar je roh daripada jasad dia, roh tadi akan dipegang oleh dua kumpulan malaikat, sama ada malaikat minal munaimin atau minal mu'azzibin. Kalau dia orang soleh, yang datang itu kumpulan malaikat rahmat, ataupun minal munaimin, yang memberi nikmat-nikmat. Sebab itu kita tengok macam mana kita nak tentukan seorang itu baik ataupun buruk. Ia hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Yang tak mati lagi tak tahu. Yang mati itu je tahu, Allah, nasib aku kat sini, habis. Sebab tu jangan menyesal waktu mati, kalau tempat itu tidak seperti mana yang kita inginkan, tidak seperti mana yang kita angan-angankan. Sebab tu kena bersiap sedia, bersungguh-sungguh sebelum mati. Sebab kenapa? Ketika dia mati je, jasad dah jadi mayat, maka kata Nabi, dia hadirilah malaikat. Nabi sebut lagi, wa iz kana rajulun salih qalu ukhruji ayatuhan nafs. Kalaulah dia lelaki yang baik, kata Nabi, dia ni anak yang baik, lelaki yang baik, maka kata Nabi SAW, qalu ukhruji ayatuhan nafsu tayyibah. Malaikat yang teman dia tadi tu, yang hold dia punya roh tadi supaya tak lari ke mana-mana, malaikat tadi puji roh tadi tu. Dia kata apa? Sebelum, ini dicerita sebelum dia dah keluar, dia duduk di sisi ketika malaikat maut proses nak cabut roh daripada jasad. Kata malaikat tadi tu bagi semangat, bagi kata-kata pujian. Dia kata apa? Dia kata, keluarlah wahai jiwa yang baik. Dia kata, keluarlah dengan tenang, kami menantikan kamu. Ini malaikat rahmat kata. Dia sebut apa lagi? Nabi sebut, ukhruji hamidah, engkau keluar dalam keadaan yang terpuji. Wa abshiri biraihin raihah, dan aku nak beritahu keluarnya roh engkau daripada jasad ni, wahai orang yang baik, kata malaikat rahmat, bau roh kamu ni wangi. Dia kata, Allahu Akbar. Dipuji tuan-tuan oleh malaikat rahmat kalau orang tu baik. Sebab tu kita ni nak disayangi dan disantuni malaikat, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jelas sebut dalam ayat yang berikutnya, surah Fussilat ayat 30-32. Kan Allah kata apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Surah Fussilat ayat 30-32, Allah beritahu dengan jelas. Dalam ayat ni Allah kata apa? Mereka yang ketika hidup dia
mereka tak pernah tinggalkan prinsip mereka itu dalam hidup. Apa dia? Allah itu Tuhan mereka. Bermakna dia betul-betul beriman kepada Allah SWT. Yang mana dia hidup dia, kalau ditanya siapa Tuhan dia, Allah. Mana-mana Allah. Hidup mati dia kerana Allah. Dia dapat mengamalkan dan beristiqamah dengan ihsan, dengan perbuatan-perbuatan takwa. Maka mati je tadi, Allah bagi tahu, Allah bagi dia rencana yang istimewa. Apa dia? Iaitu dia akan bersama dengan malaikat rahmat, yang mana Allah kata summa tatanazzalu alai summa istaqamu. Dia waktu hidup tu bukan sekadar dia meyakini Allah tu esa, bahkan dia istiqamah dalam kebaikan amal ibadah. Kemudian dia mati, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun para malaikat yang akan menjemput dia naik ke langit. Malaikat itu apa? Ulama tafsir beritahu ni sama macam hadis Ibnu Majah tadi. Malaikat yang datang tadi malaikat rahmat, kumpulan malaikat rahmat. Dan ulama memberitahu bayangan macam mana rupa malaikat rahmat ni, dia berbeza-beza tuan-tuan. Kalau orang baik, malaikat rahmat yang datang tu, dia datang dalam pakaian putih dan wajahnya berseri-seri dalam keadaan wangi. Begitu juga malaikat maut ketika itu yang mengiringi, malaikat maut yang bawa dia orang. Malaikat maut bertugas nak ambil nyawa. Yang tolong settle nyawa tadi tu siapa? Malaikat rahmat. Kalau orang baik. Kalau orang jahat, kalau rajulun salih, lelaki yang qabih, ya, dia punya roh dia jahat. Wa kanat fil jasadil qabisah, kata Nabi. Dia duduk dalam jasad yang buruk, perangainya tak baik. Maka yang datang bukan lagi malaikat rahmat, tetapi malaikat azab. Tapi kita cerita macam mana malaikat rahmat sambut. Kata Allah tadi, kata Allah, malaikat rahmat ni turun, settle dia tahu cabut nyawa. Ibarat macam ceria lah tuan-tuan. Kalau bulan hari raya korban, kan? Tukang semoleh buat apa? Kojo semoleh. Kan? Berapa ekor nak kena semoleh tu? 20 ekor. Sekarang dia dah siap semoleh. Dia semoleh kan, habis keluar darah apa semua. Dia lap pisau dia kan, duduk tepi. Orang tukang semoleh, dia tak boleh kacau melapah. Kojo melapah orang lain. Sebab dia banyak lagi dia nak semoleh ni. Kalau dia pun tukang lapah tak siap sehari kan, maka dia pun bila dah siap, dia duduk kejap, dia pergi tempat lain. Begitulah umpamanya malaikat maut, dia ada kerja lain-lain nak buat, maka yang selesaikan roh yang telah dicabut nyawa tadi siapa? Malaikat tadi. Kalau kita tadi tu tukang lapar daging, tapi malaikat ni bukanlah nak melapar daging, tapi dia ambil, dia sambut. Dia yang akan uruskan kita. Dia take over kita punya hidup. Betapa mulianya orang-orang yang hidup di sisi Allah, tak kira dia baik ataupun dia jahat. Allah hantar wakil untuk jaga roh masing-masing, Masya Allah. Sebab tu kita jangan risau kita sesat di alam barzakh. Sebab kenapa? Kita akan disantuni oleh para malaikat yang jumlahnya, bilangannya terlampau banyak. Kan? Maka ketika itu dia cakap apa malaikat rahmat? La takhafu wa la tahzanu. Kau janganlah takut, jangan bimbang. Sebab orang soleh ni dia bimbang apa bila dia mati? Dia bimbang, dia bukan bimbang tentang amal ibadah dia bimbang ahli keluarga dia. Siapa nak jaga keluarga saya ustaz kalau saya mati kan? Anak baru nak start belajar, baru tak masuk you lagi kan? Isteri saya pula siapa nak tolong jaga? Walaupun dia boleh jaga diri dia sendiri, tapi saya risau juga isteri saya tu kan. Kok tiba-tiba lah, dah mana-mana lelaki lah yang dia kahwin, lepas tu kan kesian dekat dia kan, risau. Itu yang lelaki suami mati risau, tapi kalau bini yang mati dia tak risau. Sebab dia boleh cari mana-mana perempuan yang dia suka. Tu beza orang lelaki. Tapi kata malaikat tenangkan dia, sebab nampak dia resah gelisah. La takhaf, jangan kau takut. Wala tahzan, jangan kamu sedih. Kehidupan yang kamu tinggalkan tadi tu, siapa yang akan menjadi wakil? Bahkan kami akan menjadi wakil. Nanti kita tengok ayat yang sama. Tapi sebelum tu malaikat rahmat dia kata apa? Aku nak bagi tahu berita gembira. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aku nak beritahu bahawasanya kau ni terpilih di kalangan
hamba-hamba yang soleh, dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Allahu Akbar. Kat situ kita dah tahu tempat kita. Untung tak tuan-tuan? Untung. Maka malaikat rahmat akan puji-puja kita, dan ketika itu Allah beritahu lagi, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Jangan risau. Orang beriman kalau mati, ahli keluarganya dijamin, dijaga, dipelihara oleh Allah SWT. Berikut ayat yang dibacakan surah yang saya bacakan tadi, surah Fussilat. Ayat 30 hingga 32, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi jaminan kehidupan kat dunia, kamilah yang akan wakil. Kami akan menjadi wakil dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu akan memperolehi apa-apa yang kamu inginkan, dan memperolehi pula di dalamnya apa jua permintaan, sebagai hidangan bagimu dan Tuhan yang dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ketika ini Allah bersifat pengasih dan pengampun. Sebab kenapa? Yang nak disambut itu roh orang yang baik. Masya Allah. Sambungan sama tak dengan hadis tadi? Sama. Kata malaikat, cuma ni lebih terperinci. Kata malaikat rahmat tadi, ketika disebut lagi, wa absyiri biraihin raihah wa rabbin ghairin ghadban. Kau ni bukan sekadar keluar dalam keadaan wangi kau punya roh, bahkan kau ni ada bau daripada bau binatang. Masya Allah. Binatang apa tuan-tuan? Wa rabbin ghairin ghadban. Seumpama haiwan yang ada dalam syurga. Masya Allah. Wa absyiri biraihin raihah. Bau wangi-wangi raihan. Masya Allah. Ada ulama kata haiwan itu, raihan itu seumpama haiwan. Tapi ada ulama kata raihan itu bau-bauan daripada syurga, setangi syurga. Wallahu alam, pendapat mana yang benar. Akan tetapi roh tadi tu dia berbau wangi. Roh orang baik. Dan Tuhan tidak murka dan tidak marah kepada dia. Maka kata malaikat rahmat tadi, fa idza fala yazalu yuqalu dzalik. Dan ketika mana sedang dia berbicara, berborak dengan roh tadi tu, maka roh malaikat rahmat tadi dia pimpin roh tadi tu untuk naik ke langit, hatta takhruju summa yughraju biha ila sama fayuftahu laha. Sampai dia naik ke langit, maka langit pun terbuka untuk dia. Maka penduduk langit yang pertama, iaitu para malaikat, dia tanya kepada malaikat rahmat, fayaqul man hadha, mana datang lelaki ni yang kau bawa ni, baiknya dia. Dipuji pula oleh para malaikat. Malaikat apa? Malaikat penjaga langit yang pertama. Fayaqulun fulan, kata malaikat rahmat, dia ni fulan bin fulan. Bayangkan kalau itu nama kita tuan-tuan. Masya Allah. Gembiranya kita dipimpin naik, terbang ke langit. Bertemu malaikat yang pertama, Masya Allah. Kemudian disambut oleh malaikat yang pertama, penjaga langit yang pertama. Fayaqul marhaban binafsit tayyibah, dipuji pula malaikat langit yang pertama jaga, dipuji kepada kita roh tadi tu, selamat datang. Selamat datanglah kepada roh yang baik, dia kata. Wa absyiri biraihin raihah, kau ni bau wangi, tubuh kau ni bau wangi, wangian syurga. Wa rabbin bighairin ghadban, dan kau ni pula tidak dimurkai oleh Allah. Fala yazalu yuqalu dzalik hatta yuntaha minas sama allati fiha Allah azza wa jalla. Kata Nabi, sehinggalah berlakunya proses itu daripada langit pertama, kedua, ketiga, semua cakap benda yang sama. Duk puji kita sampai 7 lapisan langit yang terakhir. Sampai bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Roh kita rupanya naik sampai langit dulu tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebelum dikembalikan ke dalam kubur untuk disoal siasat oleh Munkar Nakir. Lalu ketika bertemu dengan Allah, Allah kata apa tuan-tuan? Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepadaku dalam keadaan aku meridaimu. Siapa yang aku redha? Engkau. Siapa yang diredai oleh aku? Engkau. Siapa yang meredai? Allah. Lalu roh tadi itu diredai, maka roh itu diberi pengiktirafan, fadkhuli fi ibadi. Sekarang aku iktiraf kau sebagai hamba-Ku. Nanti di padang mahsyar settle urusan kamu. Aku dah tempatkan kamu dalam syurga, jangan risau. Kan? Lalu apa yang berlaku selepas itu? Allah kata, wadkhuli jannati, masuklah syurga-syurgaku.
Tapi sebelum masuk dalam syurga, apa yang berlaku? Malaikat ambil balik roh tadi tu, dihantar balik pulang ke dalam kubur. Masya Allah. Dihantar masuk balik dalam kubur, itu yang baru berlakunya proses. Mungkin Nakir tanya, ma rabbuka. Masa tu kita dah tenang dah. Waktu tu kita dah nampak nasib kita. Dia tanya 5 soalan yang dah bocor, kan? Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Allah, Rabbi Allah. Selamba dia jawab. Sebab proses tadi malaikat dah hantar dia sampai ke langit. Dia dah tahu tempat dia. Bahkan bekalan syafaat daripada Al-Quran, daripada bekalan dah tadi, yang berkata-kata ketika itu, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang bercakap waktu itu bukan lagi mulut dia, tapi yang bercakap tadi tu saksi daripada tangan kaki dia. Bahkan amalan dia yang akan menjadi saksi. Mulut relax, diam je. Macam kita tengok Tai Long, kan? Ayah dia. Kalau dia ada, dia punya kru-kru gangster dia, kan? Kalau ada orang yang nak berbicara dengan ayah dia tu, yang paling besar bercakap, tak bercakap. Wakil dulu ni. Yang mana angah, yang ngacik, yang kocik-kocik ni bercakap tu, kau nak apa dengan ayah anda kami, kan? Dia jadi wakil. Sebelum lepas bertemu dengan ayah anda tadi tu, kena lalu dulu dengan pengiring-pengiring, orang-orang geng. Begitulah umpamanya roh orang yang baik. Dia tak payah cakap. Yang bercakap tu amalan dia. Al-Quran akan bercakap, sedekah akan bercakap, ibadah solat akan bercakap. Maka ketika itu proses soalan itu tak sampai pun sehari, bahkan tak sampai 10 minit. Ini yang kita nak. Ma rabbuka? Rabbi Allah. Tuhan aku Allah. Man nabiyuka? Siapa nabiku? Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senangnya dia jawab. Kayak dunia ni senang nak jawab, tuan-tuan. Tapi nak senang sama macam kayak dalam kubur tu bukan baik, bukan senang. Sebab tu nak kena jaga salat, nak kena bersedekah, nak ni puasa, bulan puasa nak kena puasa. Ini tidak, esok kan puasa, dia lah orang pertama tak puasa. Ada orang macam tu. Rugi, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menego bazar Ramadan. Berapa ramai belanja menego bazar Ramadan tu yang sanggup memilih keuntungan dunia semata-mata. Kenapa? Kerana kalau dia puasa, kan macam mana nak rasa makanan tu? Alasan saya kalau puasa, Ustaz, kan makanan tak sedap, orang tak beli. Orang ni tahulah kalau makanan tak sedap, kan mula dia tak beli. Jadi sanggup dia tak puasa semata-mata kerana nak bagi sedap. Memang orang beli, tapi dia korbankan ibadah dia. Masya Allah. Dan kita habiskan sikit hadis ni, tuan-tuan, panjang. Kemudian kata Nabi SAW lagi dalam hadis yang panjang tadi, wa idza kana rajulu su', tapi kalau lelaki itu jahat, lelaki itu buruk perangai, qalu ukhruji ayatuhan nafsul khabithah, keluarlah, kata malaikat yang datang ketika itu bukan lagi malaikat rahmat, tapi kumpulan malaikat azab. Kata ulama, malaikat azab ni macam mana Rahman dia berpakaian serba hitam dan matanya merah. Ada ulama gambarkan dia sangat garang dan tegas. Ini kumpulan malaikat azab. Sebab kenapa? Dia adalah kumpulan malaikat yang akan mengazab golongan-golongan yang derhaka kepada Allah. Alaihi malaikatun ghilazun syidad, kan? Dalam surah At-Tahrim yang Allah sebut tadi. Sebab tu sebelum tu Allah kata apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluargamu daripada neraka. Kerana apa? Dalam neraka tadi itu ada apa? Kata Allah, Allah ceritakan, alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallah. Dalam neraka tu ada kumpulan malaikat yang garang. Perangai dia apa? Ghilaz, syidad. Ghilaznya apa ni? No kompromi. Cakaplah macam mana pun dia sabat dia. Dia tak ada nak negotiate. Ada ke orang perangai macam tu? Tak ada, tuan-tuan. Dalam dunia ni, kan? Segarang-garang, setakut, kita tengok muka Undertaker tu pun, dia kalau jumpa kucingnya, sayang berubah muka. Manusia kalau jadi pegawai penjara sekalipun, jaga penjara, kan, tak ada lah dia bongi sepanjang masa bongi. Balik jumpa bini lambut dia, kan, jumpa anak elok balik tu. Kadang-kadang kalau rayu, tolonglah cikgu, dia panggil cikgu, kan, tolonglah cikgu nak rayu ni, saya ingin nak makan lamang, bolehlah tolong balik. Muka garang, kan, ingat tak nak beli, rupa time raya dia beli, hati lembut, muka garang, kan.
Itu penjaga, pegawai penjaga tu. Tapi pegawai penjaga dalam neraka, iaitu malaikat-malaikat ni, sifat dia kata Allah rilas, tak ada, no kompromi. Kalau dia kena sobat, maksudnya sobat macam mana? Kalau yang disiksa itu hukuman dia kerana dia banyak mengumpat, dia tarik lidah tu pula tak putih-putih. Dia tarik gunting, tarik gunting, tarik gunting. Gunting daripada neraka pula. Dia tak berhenti. Rilas ni bukan sekadar dia tegas, bukan sekadar dia garang, bahkan tak ada perasaan, dan dia tak pernah penat. Pegawai penjaga yang jaga penjaga, yang tukang sobat tu, berapa banyak dia boleh sobat sehari? Mana boleh sobat sampai 1 kali sehari? Kadang-kadang sehari sekali je, ataupun 2 orang sekali je. Mungkin dalam 5 orang 5 kali je dia sobat. Itu paling mungkin lah, paling banyak. Ada kalanya mungkin sehari tu sekali je dia sobat. Sebab kenapa? Bila sekali dah sobat, orang yang dah kena sebat tadi tuan-tuan, nak recover balik 3-4 bulan. Sebab tercabut kulit Lepas tu baru jalani hukuman yang kedua. Sebatan kedua. Dahsyatnya hukuman mahkamah sivil kan, berbanding hukuman hudud. Kalau hudud berlapik, lagi dahsyat mahkamah sivil sebenarnya. Tapi nak beritahu, akhirnya dia penat tak? Penat juga. Sehari tu, besok penat lah. Tak pernah saya cuti kan. Trauma lah tukang sobat pula trauma tengok. Padahal dia dah biasa menjabat kan. Dan identiti tukang sebat ni biasanya dirahsiakan kan, supaya orang yang kena sebat tak tahu. Nak jaga juga aib. Tapi penat, ada waktu penat. Malaikat tak penat, Masya Allah. Lalu dihantar kepada malaikat ini, dia nak kerja je, dia nak tangkap roh yang jahat. Kata Nabi tadi, ketika mana malaikat azab tu dia datang ambil roh yang jahat, qalu ukhruji ayatuhan nafsul khabisah, keluarlah engkau wahai jiwa yang buruk. Kanat fil jasadil khabis, kau ni berada dalam jasad yang buruk, perangannya buruk. Ukhrujil zamimah wa abshiri, kau keluar dalam keadaan celaka, dan aku nak beritahu berita bahawasanya engkau nanti akan disajikan dengan minuman bihammin wa ghassakin, dengan nanah dan darah. Allahu akbar. Itulah minuman kamu. Wa akharu min syaklihi adwaj, wala yazalu yuqalu dhalik. Ketika mana malaikat duduk cerita-cerita pasal tu, ketika mana roh tadi tu yang cabut tadi tu mula dah rasa menakutkan, maka dia kata, kami akan bawa kamu bertemu dengan Allah hatta takhruju ila sama, summa yukhraju biha ila sama. Mereka pun dibawa, siapa yang dibawa? Iaitu roh yang jahat tadi dibawa naik ke langit. Terbang juga naik ke langit, sama macam roh yang saleh. Tapi apa yang berlaku? Fala yuftahu laha fa yuqal man hadha si fulan. Man hadha fulan. Tetapi naik ke langit, langit tak terbuka. Sebab apa? Malaikat yang menjaga langit takkan benarkan roh yang busuk, yang jahat naik ke langit. Bahkan ditanya siasat pula. Ditanya malaikat azab, siapa Muhammad ni? Kenapa kami tengok dia ni buruk rupanya, busuk baunya? Kami tak terima. Kata malaikat penjaga langit pertama, kedua, ketiga dan sampailah ketujuh. Maka kata Nabi SAW dalam hadis yang panjang tadi tuan-tuan, fala yudhal la marhaban bin nafsil khabis, kami takkan sia-siakan pengalu-aluan kami, selamat datang kepada roh yang jahat. Kanat fil jasadil khabis, kau ni dulu dah berada di tempat yang buruk, yang perangannya jahat. Sebab kat dunia jasad yang kau guna tu untuk buat jahat. Kemudian kata Nabi, irji'i zamimah, dan mereka ni dikembalikan oleh Allah SWT melalui cara apa? Tak boleh temu dengan Allah. Fa innaha la tuftahu laki abwaab as-sama', bahkan langit tak terbuka kerananya kamu ni tak bawa untung. Lalu tertutup pintu langit. Kata Nabi lagi, fayursalu biha minas sama' thumma tasiru ila qabrihi. Kemudian kata Nabi SAW, mereka ini turun daripada langit, dicampak balik roh itu ke dalam kubur mereka, dan tasiru ila qabrihi, dia masuk balik dalam kubur mereka, tak bertemu dengan Allah. Allah tak nak bertemu. Allahu akbar. Sedihnya tuan-tuan, kalau kita dah mati nanti, roh kita ni Allah tak nak jumpa kita, bila tak nak berjumpa, kita dah tahu dah, habislah aku, jahannam lah aku. Sebab kenapa?
Ketika itu ditanyakan soalan 5 yang wajib, ma rabbuka, tak boleh jawab, kan? Ma rabbuka, tanya lagi. Dia nak jawab, tapi tak boleh nak jawab. Sebab apa? Tak ada pun wakil yang akan bantu dia jawab. Sebab yang dibawa tu cuma dosa-dosa jenayah maksiat yang tidak diampunkan oleh Allah. Macam mana nak jawab? Kan? Bam di bodai. Kan? Tuan-tuan, kita panggil apa? Dia bukan panggil kayu dah. Dia ada alat, malaikat Munkar dan Nakir ni, dia ada alat di sisi mereka yang mana pemukul lah, kita panggil pemukul. Pemukul yang ada di sisi Munkar dan Nakir, ketika sekali pukulan, kata Nabi, kalau dipukullah kepada bukit-bukit atas muka dunia ni, habis hancur bukit-bukit ni. Bukit Bukau ni, Gunung Ganang ni, hancur dek pukulan pemukul yang ada pada malaikat Munkar dan Nakir. Masya Allah. Bayangkan tuan-tuan, dia elok-elok, dia nak kono apa? Elok pukul Genting Highland. Itu contoh tu kan. Dan contoh hancur Genting Highland tu contoh. Itu pemukul yang ada pada Munkar Nakir. Hancur. Betapa kuatnya pemukul tadi tu, tapi dikenakan kepada jenazah mayat yang jahat, yang rosak akhlak tadi tu, ketika tak boleh jawab bam sekali 7 lapisan dunia dia tenggelam dalam 7 lapisan dunia, kata Nabi. Maka ketika itu dicungkil balik, cungkil habis berdarah dah jasad, hancur dah. Kalau dah kena pemukul tu hancur. Tapi Allah kembalikan balik roh dia tadi tu seperti sedia kala untuk melalui proses pertanyaan yang kedua, man nabiyuka, tak boleh jawab juga, bam bagi lagi. Bayangkanlah 5 soalan 5 kali bagi. Lepas tu bukan berhenti macam tu je. Okeylah, berehat, dah habis dah 5 soalan ni. Nanti dia datang balik. Tak ada. Malaikat tu dia tak ada nak datang balik dah. Dia tunggu di situ. Jadi malaikat Munkar Nakir ni ramai ke Ustaz? Ramai. Sebab setiap kubur je nak kena pergi. Nama je Munkar Nakir ni bukannya 2, tapi dia ada ramai lagi. Cuma ketua tu dia ada. Dia macam head, apa kita panggil apa? Head officers. Bawah head officers, dia ada dia punya pegawai-pegawai yang akan buat tender ni. Tender banyak ni. Macam tu lah tuan-tuan. Sama juga macam malaikat maut. Malaikat maut, dia kepala dia melakut maut. Tapi bawah dia tu dia ada staff lagi. Yang cover bahagian selatan siapa? Yang cover bahagian Eropah siapa? Dia ada dia punya. Jangan kita ingat malaikat seorang buat kerja tak sampai tuan-tuan. Walaupun mereka ni orang kata apa, boleh terbang sepantas kilat, tapi kerja tu dilakukan oleh malaikat-malaikat yang ada dia punya staff-staff yang ambil tender. Senang situ ambil tender lah. Yang ni bahagian ni dia pergi malaikat maut, wakili malaikat maut lah, tapi kerja cabut. Tapi ketua bagi para malaikat itu dipanggil malakul maut, kan? Jadi apa yang berlaku ketika itu? Akhirnya mereka dipukul, dipalu sehari-hari, bukannya sehari tuan-tuan, berhari-hari. Sebab apa? Kalau tak semayang dipukulan tu yang ada lagu tu tuan-tuan. Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Dipukul, dipalu sehari-hari, barulah dia sedarkan diri supaya Allah menjadi sayang. Saya tak ingat ada lirik teman-teman. Tapi macam itulah lebih kurang lagu tu kan. Dipukul hari-hari, dipalu. Allahu Akbar. Bayangkan kalau itu kita. Cuba kita bayangkan itu kita. Sanggup tak kita nak lalui proses hari-hari itu? Malaikat tu tak pernah berhenti tuan-tuan. Sampai bila Ustaz? Maka dia tidak lagi berada dalam raudun min riyadil jinan. Yang dah dapat jawab 5 tadi, roh baik tadi pergi mana? Ketika dah habis je 5 soalan Munkar Nakir yang dijawab tadi tu, kata Nabi, berubah kedudukan kubur tadi tu menjadi 70 hasta ke belakang, 70 hasta kiri luas, 70 hasta kanan luas, 70 hasta atas luas, bawah luas, 70 hasta, semua 70 hasta, dan mereka dimasukkan ke alam barzakhun, raudun min riyadil jinan, dipisahkan kepada hufrin min hufrin niran, dipisahkan daripada lubang neraka, naik di ke atas, berada bersama dengan orang-orang yang berjaya
melepasi soalan 5 soalan tadi tu, mereka bersama di taman-taman syurga. Luas tadi tu, maka itulah ruang tempat mereka, dan akhirnya mereka masuk ke tempat yang mereka dapat bertemu dengan ahli penduduk-penduduk yang bakal calon syurga di tempat taman ke taman syurga. Masya Allah. Dalam alam barzakh dah dapat taman syurga. Jadi taman syurga, ulama bincangkan, dapat sama macam syurga ke? Lebih kurang. Cuma tak sesempurna dalam syurga. Syurga itu kemuncak dia. Walaupun transit, tapi makan minum semua ada, tuan-tuan. Jangan risau, cukup. Cuma tak boleh beribadah. Nak apa, Allah bagi. Semua berada di taman-taman syurga, di alam barzakh. Dan ada mereka yang dah berusia sampai 7,000 tahun, 8,000 tahun. Sebab kenapa? Hidup daripada zaman Adam lagi. Mereka lama hidup dalam tempoh di alam barzakh. Sampai tunggu bila lah nak kiamat. Kan? Yang meninggal awal ni tak terasa sangat. Yang meninggal dulu-dulu masih lagi. Tapi selamatlah dia berada di alam barzakh yang taman syurga, sebab tak kena seksa. Relax, hidup pencen dah 7,000 tahun, makan pencen tak habis-habis. Ibarat macam itulah. Tapi amat mengerikan, amat dahsyatlah situasi nasib orang yang jahat. Mereka dipisahkan kepada apa? Tak boleh jawab tadi tu. Oh, dia ni memang tak boleh jawab ni, jawab kan? Maka dia masuk daripada hufri min hufrin niran, salah satu lubang daripada lubang negara, lubang neraka. Bukannya duduk dalam neraka lagi dah, lubang saja pun dah menyakitkan. Allahu Akbar. Kena pukul, kena bedal hari-hari, tak sempat nak makan, tak sempat nak minum. Bila minta, ulama ada diceritakan, bila dia minta nak makan, nak minum, malaikat datang bawa, tapi bawa daripada sumber air dalam neraka, iaitu daripada min illa hamim wa ghassaqa, kan? Min hamimin, daripada nanah, dan juga daripada darah. Minum kan? Nak tak nak, dah penat kena siksa, minum. Mendidih perut, tuan-tuan, minum air nanah. Mendidih badan, minum air darah. Yang mana darah dan nanah tadi tu dipanaskan dalam neraka. Boleh minta air batu daripada syurga? Tak boleh lah. Kan? Tak sejuk dah air tu. Sebab neraka bersifat panas. Tapi ada juga ulama kata ada neraka itu bersifat sejuk. Ada neraka yang lapisan dia sejuk yang melampau. Ada juga. Wallahu alam. Bagaimanakah situasinya? Kita tak tahu bagaimana, melainkan yang dikhabarkan daripada hadis sahaja. Setakat ini saya tak jumpa lagi situasi bagaimana berada di neraka yang paling sejuk. Wallahu alam. Kan? Yang diceritakan banyaknya api dan api. Kan? Dan api itu kata Nabi, yang berada dalam dunia ni hanya satu daripada 70 bahagian. Bayangkan tuan-tuan, 70 bahagian. Satu yang ada kat dunia ni pun yang dah membakar bangunan-bangunan, yang dah memusnahkan tanaman-tanaman. Allahu Akbar. Itu baru satu. Itu pun dah sakit kita. Kalau siapa yang kena terbakar badannya, dia punya burn degrees tu kan, kalau dah sampai 100% degrees hancur, habis dah tangan ni, kulit tak ada, maka muka dia berubah terus. Tak sama dah macam sekarang. Itu api baru, api yang dihantar kat dunia, belum api akhirat. Wa'udzubillah min dzalik, tuan-tuan. Moga-moga keadaan yang berlaku ketika mana yang disebutkan dalam hadis ini kita dapat ambil manfaat. Moga-moga kita ni termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman, di mana malaikat akan menempatkan kita di satu tempat yang diredai dalam buku catatan amal, sehingga diberikan dengan tangan kanan, sehingga kita jadi golongan ashabul yamin, bukan ashabul shimal. Maka apa yang berlaku selepas itu, itulah yang akan dipersoalkan kemudian melalui fasa-fasa yang begitu panjang. Itu baru dalam alam barzakh, belum lagi masuk hari kiamat. Allahu Akbar. Maka perjalanan itu pasti kita akan pelajari nanti, tuan-tuan. Kita tangguhkan dulu. Untuk pagi ini pun dah panjang lebar dah. Pada muka surat 6 nanti kita insya-Allah kita syarahkan pula ayat yang berikutnya pada muka surat 6 di sesi kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Aku liqali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wallahu a'lam bishawab.
Selamat menyambut bulan Ramadan, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.